Bangun. Weh, bangun. Ya. Enjin mati gila. Macam mana mati? Mana aku tahu tiba-tiba enjin mati. Betul. Gini. Oh, semua ni jadi rosak. Nak balik kampung ni sini. Kau bengkel. Kau bengkel. Hello bang. Kereta saya rosak ni, boleh tak saya nak hantar bengkel? Bila bang free? Tahu. Saya tolong hantar towing tadi boleh? Okey, boleh. Alright. Terima kasih. Baik juga pakai tengah jalan. Bagi kita tolak sikit pakai tepi tak? Boleh lah. Tolak dulu lah. Ayo kita. Jalan lagi. Satu, dua, tiga. Ni. Tadi dekat motor aku. Dia kat kita dia masuk. Dia. Itu kita mah. Tengok. Tadi kita tahu dia. Kalau kita dia mah sekarang dia. Go. Aduh, raya kena gini. Gila boleh pergi kampung. Oh, apa naknya pandang ni kalau kata. Buat tu dia kita ni. Tak nak buat puasa. Tak raya. Kena. Abang dia yang call kami ni. Kau. Oh, kita abang macam apa bang? Air tak tahu lah, tiba-tiba dia mati. Air pun jam. Ya. Mana rosak apa ni lah? Tak apa. Kita kena cek dulu lah. Kalau macam ni bang. Alright, boleh. Abang lihat survey bila bang? Bulan lepas. Ya? Bila ni bang? Dia macam mana bang tadi? Jadi sengguk-sengguk. Sengguk. Jadi macam nak hidup tak nak hidup lah. Lepas tu tiba-tiba mati. Cek tengok BP dulu. Semua takut tak rapat. Okey. Okey. Tak apa bang. Ni abang nak gana? Dekat kampung. Kampung raya. Kawan betul je raya. Ada lagi. Tak apa bang, kalau macam ni kena hantar bengkel kot bang. Agak berapa lama boleh siap? Nanti abang nak balik kampung. Dan bang malam ni. Esok boleh siap tak? Esok pasti. Tak pasti bang. Sebab kereta ada banyak je kat bengkel. Kalau abang boleh kereta bengkel dia? Kami bagi abang pinjam kereta bengkel kami. Boleh juga. Abang ada berapa orang? 4 orang? 4 orang. Cukup lah. Tak boleh bagi dia orang pinjam kereta kereta bengkel. Boleh juga. Sebab abang nak cepat kan. Kami bagi pinjam kereta abang. Bila boleh ambil? Saya call member saya sekejap lagi. Dia ambil, dia buat data ni. Abang naik kan balik. Okey, boleh. Rotek semua ada kereta. Abang ni kita bawa masuk bengkel. Call Aiman lah. Aiman? Aiman bengkel? So dia bawa datang kereta. Nombor Aiman ni. Rahsia 1000 rasa pelangi 1000 cinta bergentayangan di cakrawala. Kau definisi cahaya pada kegelapan. Bila kau menjadi si benar pada si silam. Bila mata dilelap wajahmu yang tertatap. Gambar yang melengkapkan kepingan di hati. Setiap garis wajah adalah kesempurnaan yang memberi aku harapan kekuatan. Bila kau Main!
agak dulu. Okey. Kita. Bila tu? Bini. Nanti bila kita sampai ni bang, beritahu bang. Update. Okey. Apa ru. Hello bang. Ya. Sama. Sama. Kami nak sikit. Sama. Jalan dulu. Bapak dia. Ya bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Diploma Teknologi Automotif Komersial ingin mengucapkan selamat